Macam mana dengan bisnes public gold bersama tim 5G? Anda boleh dapat pendapatan pasif minima 5,000 ke 10,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Tuan-puan kena faham ayat ni. Minima 5,000 ke 10,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Kalau tuan-puan salah faham, cikgu saya buat sebulan boleh dapat 5,000 ke? Tak ada tuan-puan. Kalau tuan-puan ada mindset macam tu, tuan-puan adalah prospek kepada scammer. Scammer suka orang yang macam ni. Scammer suka orang-orang yang letak sikit dapat banyak. Letak hari ni dapat besok. Scammer suka orang macam tu. Kalau tuan-puan orang yang ada ilmu, tuan-puan boleh tahu bisnes ni betul ataupun scam. Sebab kalau scam, letak hari ni besok dapat untung. Jadi dalam tempoh 24 bulan, bersama kami 5G Associate, tuan-puan boleh dapat income 5,000 ke 10,000 sebulan. Okey, macam mana nak dapat income macam ni? Ni tuan-puan kena dengar betul-betul. Ini formula yang mentor kami buat. Sebagai dealer public gold, untuk dapat income 5,000 ke 10,000 sebulan ni, kita hanya bantu 1,000 penyimpan emas aktif. Macam mana? Contohnya di bawah Puan Zainab ni, ada 1,000 penyimpan emas. 1,000 penyimpan emas ni, setiap bulan, dia hanya menyimpan RM250 sebulan je. Jadi public gold bayar royalty kepada Puan Zainab 2%. Jadi Puan Zainab dapatlah income 5,000 tanpa pergi kerja. Okey, logik tak nak dapat 1,000 sebulan? Sangat logik. Sebab apa? Sebab jumlah penyimpan emas di public gold hari ni baru ada 2.3 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? Rakyat Malaysia ada 33 juta. Ramai lagi tak orang tak simpan emas? Sangat ramai. Jadi kalau mereka nak simpan emas, mereka cari siapa? Mereka cari dealer public gold. Siapa dealer public gold? InsyaAllah anda semua, kalau anda buat keputusan untuk jadi dealer pada malam ni.